Okay guys, so aku baru siap selotip dekat bahagian-bahagian yang untuk kita apa ni, yang tak nak spray. Kau tengok, nampak ini semua dah terkopik semua. So kita nak repaint Range Rover. Okay, nak tahu, tak tahu lagi kalau apa nak letak. So mau pakai selotip dengan pisau blade ni. Korang water lah yang mana tak nak spray, korang tampalkan selotip. Alright, okay, sini dah masukkan selotip ni. So jom, let's go, kita spray. Okay, ni before kita keliling kereta. Alright. Okay, kita spray satu layer kat sini. Spray satu layer. Nampak? So bagi dia kering dulu, lepas tu nanti kita spray lagi 2 layer, baru kita masuk clear. Alright, baru berkilat. Alright. Okay, record. Ni dah record dah. Okay, second layer. Okay. Boleh gambar ni je. Okay. Ni habis ambil gambar ni. Tempat habis spray ni. Tak payah dekat sangat. Okay dah. Okay, jom kita spray third layer. Okay, tengok. Third layer ni korang cat bagi tebal lah. Okay. Okay, sekarang kita spray clear. Alright.
Okay, settle. Okay guys, so kita dah spray 1 dan 2 layer. Dan third layer tadi kita bagi tebal. So sekarang kita pakai spray liquor pula. Liquor untuk bagi kilat. Jom. Okay guys, so ini dah siap. Ini dah siap spray dan dah siap apa ni? Dah siap kering. Dah kering dah. So kau tengok hasil dia. Kilat. Boleh tahan lah. So sekarang aku nak buka dia punya ni semua. Dia punya gam-gam ni untuk buang dia punya apa ni, cermin-cermin ni untuk jadikan normal lah. Kita tengok. Jom. Okay guys, the final lampu depan dah okey. Alright, settle. Okay, itu saja perkongsian aku pada hari ni. Assalamualaikum. Okay guys, so cermin depan dah terbuka dia punya stiker. Kiri pun dah. So belakang pun dah. Nampak Range Rover. Cuma tak berkilat sikit lah. Sebab aku malas nak cat kat sini. Kalau yang ni dah tutup, so tak adalah lagi dia punya ayat dia ni. Nampak. So nice je. Okay. Alright. So itu saja perkongsian aku ada hari ni. Cara cat balik, restore balik dia punya cat. Repaint lah, repaint kan. Cat dia. Saya tahu, oh depan ni aku belum ni lagi. Sekejap. Okay guys. Nampak dah cun-cun smart. Okay. Nice. So sekarang kita nak buang dia punya apa? Dia punya cermin kiri kanan dengan belakang. Jom layan. Okay guys, so itu saja perkongsian aku pada hari ni. Apa ni, repaint anak aku punya Range Rover ni daripada terkopik. So dah repaint berkilat macam keluar daripada bengkel. Okay, kalau korang suka video ni jangan lupa subscribe. Thank you so much. Assalamualaikum. Bye.